Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya beli alat welding MIG. Dia ni kecil handy. Panjang dia sini 1 kaki lebih kurang, 12 inci. Tinggi dia 8 inci dan lebar dia 6 inci. Handy, berat dalam 2 ke 3 kilo macam tu lah. So saya nak pasang dan saya nak buat satu projek kecil lah, gunakan besi pasang tu dia ada sediakan ni welding torch. Kena pasang dekat alat welding ni, mesin welding ni, dan juga dia ada dia punya earth dia. So dua-dua ni nak kena pasang sebelum boleh gunakan alat welding ni lah. Okay, first saya kena pasang dia punya welding torch dia. Dia punya slot dia tu kat sini, dan dia kat sini macam ada mark dia, dia terbenjol sini. So saya kena pasang dia ikut slot yang dia ada ni lah. Pusing. Dan ni untuk dia punya live dia, dia punya positif dia, ini kena pasang kat sini. Ini pun ada slot dia juga atas. Okay, kabel welding torch ni saya dah pasang kat sini. Sekarang saya nak pasang kabel earth ni, earthing dia. Ada 2 lubang, sini ataupun sini. So saya rasa yang sini lah, yang tengah. Dia ada slot dia tu. Saya letakkan kat sini. Itu pusing lah bila ketat. Ini wire yang sudah letakkan, baru nak pasang dalam alat welding ni lah. Pasang kat sini. Ini kena letakkan di bahagian bawah macam ni. Kan ni atas bawah macam ni. Kita letakkan sini dulu. Masukkan macam ni. Dulu. Dan ni masukkan balik. Okay, siap. Dia lebih kurut sikit sini. So tak boleh masukkan di sini. So ni kita kena potong lah. Potong. So ini kita kena masukkan dalam lubang sini. Masukkan sini. Dia macam saluran dia. Macam tu. Yang sini, masuk sini. Dan 2 sini keluar dia, lepas tu masuk balik dekat yang untuk masuk dalam saluran welding torch ni. So macam tu kita letakkan. Ini bahagian dalam yang dah siap saya pasang lah. Ni wire dia, dan ni masuk dekat sini dan dia akan keluar kat sini. Ni dah kuncikan. Ni dia ada on, off. So untuk hidupkan ni kita kena on lah. Lepas tu saya kena keluarkan wire ni sampai keluar dekat ujung welding torch ni. So saya kena on kan, saya kena picit switch ni yang merah ni supaya wire tu boleh ke depan macam ni. Untuk make sure wire tu boleh keluar kat sini, saya kena buka ni dia punya moncong dia ni dan yang tip sini.
nanti dia akan keluar kat sini, kita pasang balik lah. Okay, bila kita terus tekan controller ni, dia akan keluar situ. Okey, dia keluar macam tu, kita potong lah ni. Kita masukkan dia punya tips welding ni ke dalam sini balik, dan kita pasang balik lah. Dan dia punya nozzle dia ni kita pasang balik je. Macam tu. So, kalau untuk buat kerja-kerja, dia tak boleh panjang sangat, lebih kurang dalam 1 cm macam tu untuk selesa kerja. Macam tu dah kita boleh guna untuk welding lah. Sekarang ni saya nak welding besi ni, besi ampai ni. Dia nipis, atas pun nipis, bawah pun nipis. Jadi kita kena set welding set tu pada sukatan current dan voltage yang sesuai lah. Ini redo, dan kita nak set end dia. Dia saya rasa lah dalam 130 macam tu. Dan voltage dia saya pun tak tahu, saya buat sini lah 3 macam tu. So kita nak tengok lah macam mana. Harap-harap dia tak bocor lah. Repair ampai itu dah siap. Sekarang saya nak buat tekangan besi. Okay, akhirnya saya dah siapkan tekangan besi ni. Dia jadi satu alat. Alat ni nama dia untuk kupas kulit kelapa. Ni dia punya spike, ini ringtong tajam dia untuk kita letakkan kulit kelapa. Yang ni dia punya pembuka dia. Kita akan letakkan skru ni untuk ikat alat ni. Kat sini, satu kat sini, dan satu lagi kat depan sini. Cek, kita letakkan. Dia dah ketat, dia stable dan senang untuk kita buat kerja mengopik kelapa. Ini contoh buah kelapa yang kita nak kopik. Mesti kita nak guna alat ni, kita kena cucukkan bahagian spike dia. Macam tu, bila dah cucuk, dan ni kita tolak lah. Dia akan kupas macam tu. Kita nampak ni kelapa dia, ni kulit yang kita dah kupas. So, kita kena kupas semua lah.
Senang ya guna menggunakan alat ni